Assalamualaikum tuan-tuan. Nampak ni, memang unit rare ni tuan-tuan. Saya nak review kepada tuan-tuan. Harga betul-betul murah. Yang ini kereta apa tuan-tuan? Yang ini CLK 230. Yang ini engine 2.3 sahaja auto edition coupe. Yang ini kereta-kereta nostalgia, kereta-kereta atuk-atuk kita zaman kegemilangan mereka. Okey, kereta ni memang sangat cantik. Dulu kala mahal Mercedes 2 pintu ni, tetapi sekarang ni tuan-tuan dah boleh dapat dengan harga RM19,800 sahaja. Siap dengan tukar nama, siap dengan nombor plate sekali. Tuan-tuan, kalau kita tengok nombor plate K ni, memang rasa dulu ni banyak sejarah ni. Bukan senang nak masuk bawa masuk kereta ni dalam Malaysia tuan-tuan. Tengoklah interior dia tuan-tuan, sangat old school tuan-tuan, sangat sporty. Memang betul-betul nostalgia tuan-tuan. Jom kita start sikit tuan-tuan kereta ni. Oh, memang style lah tuan-tuan. Yang ini tuan-tuan frameless door. Bayangkan tuan-tuan, pada tahunnya tuan-tuan dah bawa kereta ni, memang orang pandang tuan-tuan. Ibarat tuan-tuan sekarang tengah bawa CLS ataupun C-Class yang 2 pintu lah. So memang sangat handsome. Yang ini saya nak jual dengan harga RM19,800 sahaja. Yang ini saya boleh cakap barang memang susah nak timbul. Kalau tuan-tuan dah berkenan, tahu dengan barang ni, nak maintain pun tak ada masalah. Memang betul-betul tak ada masalah. Spare part dah banyak, tuan-tuan boleh terus WhatsApp Harib. Yang ini 1 unit sahaja, spek Avantgarde ni. Tuan-tuan jangan lepaskan peluang ni. Mana nak cari kereta macam ni dah atas jalan. Yang ini pun pakai engine supercharge je tuan-tuan. Engine supercharge. Lepas tu yang ini 2.3 saja, Roadtech tak mahal. Dia bukan pakai macam tuan bela Jaguar. Ini tak ada masalah tuan-tuan. Engine supercharge mana-mana boleh buat. Okay. So kalau berkenan boleh terus Roger Harib dekat nombor tertera. Macam biasa, hola-hola. Assalamualaikum.